Musim pertama Kapten Harimau Malaya, Dion Cools, bersama kelab J1 League, Cerezo Osaka, boleh dianggap sebagai satu permulaan yang cukup memberangsangkan. Salam sejahtera, info bola sepak. Walaupun baru menyesuaikan diri dengan corak permainan di Jepun, Cools telah membuktikan kualitinya sebagai pemain pertahanan kelas tinggi. Untuk musim ini Cools tampil dalam 14 perlawanan dengan rekod 2 gol dan 1 bantuan gol, berjaya menembusi kesebelasan utama dalam liga yang kompetitif seperti J1 League bukanlah tugas mudah bagi pemain dari Asia Tenggara. Rekod 2 gol dan 1 bantuan gol menunjukkan Cools bukan sekadar ampuh di bahagian belakang, malah sangat berbahaya ketika membantu situasi serangan dan bola mati. Kehadirannya memberikan kestabilan kepada barisan pertahanan Cerezo Osaka, sekaligus meningkatkan profil pemain Malaysia di persada antarabangsa.